Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aksi final Piala Malaysia 2025-2026 bakal berlangsung pada jam 9 malam ini. Jadi sementara menunggu perlawanan bermula, ayuh kita dengarkan sedikit ulasan serta pandangan daripada pengendali kedua-dua pasukan menjelang aksi penentuan malam ini. Pertembungan final kali ini menyaksikan Johor Darul Ta'zim selaku juara bertahan turun menentang Kuching City FC yang buat pertama kali melangkah ke pentas final sejak penubuhan kelab itu 10 tahun lalu. Jurulatih JDT, Kisco Munoz melihat rekod Ampor, Kuching City bakal menjadi cabaran besar di pentas final malam ini. Kisco menjangkakan aksi sengit berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan yang sering berakhir dengan keputusan tipis walaupun memihak kepada JDT. Malah, pertahanan kukuh Kuching City yang hanya diborosi 14 gol dalam saingan liga musim ini turut menjadi perhatian jurulatih dari Sepanyol itu, sekaligus membuktikan kelab dari Borneo tersebut cukup berdisiplin di atas padang. Apabila kami bermain menentang mereka, keputusannya sentiasa sengit, 1-0, 0-1, ataupun 2-1. Meskipun begitu, Kisco tetap menaruh keyakinan tinggi terhadap barisan pemainnya untuk tampil dengan versi terbaik di final nanti, dengan fokus tahap maksimum dituntut bagi menamatkan musim dengan satu lagi trofi. Kami perlu memahami konteks perlawanan akhir ini dan saya yakin pemain akan menunjukkan versi terbaik mereka. Sementara itu, di kem Kuching City pula, Aidil Syarin lebih selesa pasukannya turun dengan status bukan pilihan dalam perlawanan ini. Menurut Aidil Syarin, kejayaan Kuching City mara ke final bukanlah kerana memiliki barisan bintang ternama, tetapi hasil kerja keras seluruh pasukan sepanjang musim. Untuk berada di sini bukan sesuatu yang mudah kerana kami sebuah pasukan kecil. Kami tidak memiliki nama besar atau bintang-bintang besar dalam kelab, tetapi semuanya berkaitan dengan kerja keras katanya. Malam ini pengalaman dan dominasi JDT bakal diuji semangat juang serta disiplin tinggi Kuching City. Siapakah yang akan menjulang trofi berprestij ini? Sama-sama kita nantikan bersama.